Assalamualaikum geng. Okey semua. Okey, hari ni kita tukar minyak hitam. Minyak hitam Sprinter 1050 yang racing punya. Hari tu kita dah tukar. Lepas tu ni yang second punya lah. Mana second punya? Hari tu yang first kita ada guna 3202.9 km lah. Minyak hitam dia. Nak tahu macam mana dia punya keadaan minyak hitam yang telah kita buang, sekejap lagi kita tunjuk geng. Okey geng, ini keadaan setelah kita gunakan 3200 tadi. Minyak Petronas Sprinter 1050. Berbeza lah geng, yang telah guna dengan yang baru. Ni dia agak hitam sikit, gelap. Maybe daripada faktor yang kita tengok ni boleh guna sehingga 3000 je lah geng. 2500, 2800, 2900, 3000 pun dah boleh tukar lah. Untuk yang geng-geng heavy macam nampak tak tahulah kan, tapi kalau dah 3000 lebih tu bunyi dia masih steady lagi, tak adalah kasar sangat pun. Tapi minyak hitam dia keadaan dia beginilah. Dah gelap-gelap sikit. Okey, stay tune geng. Lepas ni kita tengok masuk dalam botol ni berapa kurang. Okey geng, kita dah masuk balik dalam botol. Okey, kalau tengok dekat sini kita clear sikit. Okey, dia ada kurang sikit lah. Dia ada paras yang asal kat sini, dia ada kurang sikit. Kurang sikit ni pun saya rasa tak banyak lah, sebabnya kita buang minyak hitam tu dekat penutup kan. Penutup tu pun dah penuh minyak hitam. Tapi tak banyak lah, kurang dia sikit sangat lah. Untuk 3000 km, 3200 lah, berbaloi lah dengan harga dia lagi kan. Okey lah ni, boleh lah disuggestkan pakai. Cuma harga dia tak mahal sangat dan boleh guna sehingga 3000 geng. Tak digalakkan melebihi 3000 lah. Mana 3000 tukar 2000, 2900 pun dah boleh tukar lagi. Okey, itu saja geng perkongsian review untuk minyak hitam Sprinter. Jumpa lagi di next video geng. Bye.